Inilah geng-geng yang janji dekat aku pukul 8.30, tapi end up almost pukul 10. Dah pukul 10 dah pun. Tapi alright. Okay, kita orang berempat nak menghala ke Muar dengan kereta baru. Woo! Okay, hari ni kita akan pergi kat Muar, bawa kereta baru. Ni driver dia, owner dia lah. Untuk test kereta ni, Toyota Cross. Steering color macam tu. Biasalah. So these are the guys, the normal guys. Hello. Okay, harap-harap makanan tak habis kat Muar. Wah! Sebab semua orang tak makan lagi, kita singgah dekat breakfast kat Nilai jam. Hello guys, welcome back to the channel Dots Vlogs. Hari ni aku dengan kawan-kawan akan menghala ke Muar. Let's layan kita orang punya trip makan-makan di Muar. Sementara tu, kita makan breakfast di Nilai dulu. Woohoo! Ambillah warung tu. Roti bakar. Nescafe tarik. Okey, tarik. Tapi dia kata nak toastnya. Toastnya roti bakar. And then telur setengah masak lah. Ada roti bakar? Ada ni? Oh. Boleh? Kita try. Jadi kami singgah sebentar di R&R Nilai. Sarapan ringan, perut pun damai. Kopi panas, roti sekeping memberi tenaga untuk terus kami berjuang mencari makanan seterusnya. Kena ada tarik lo. Sekejap lagi baru kena baby. Tak meeting. My kampung is around here to like 10 kilometer. Dari situ yang Melaka kau seorang je kan? Habis seorang ke? Mana ada orang lain? Aku Sebatan Kara sampai. Mana ada? So kita pergi ke Asin Melaka. Yang paling dekat pun Johor korang ni. Boleh cebuk seorang kan? Tak ada lain ke? Mana ada? Kedah tak apalah. So dah tak jauh sangat lah, kira 15 km macam tu. Sambil sembang-sembang, Kawan kau dah lolok lah. berada pun tengah repak sekarang ni. Tanya lagi dia. Okay, next stop Muar. So kita dah sampai kat Muar ni sekarang ni. Oh, ni nama dia Jambatan Sultan Ismail. Famous Jabatan Muar lah. Ya. Banyak Jambatan Maharani. That is the river, mate. Dulu dia cakap potong kepala buat dia. Always a very story lah. Badan sentimental lah. Inilah tempat kau tidur juga dekat wakaf tu. Dia memang malam orang mancing. Oh baik punya ada. Tak salah aku, that is Hotel 99 kan? I used to stay there. Macam ada case saja kat sini semua. Left and then Left pergi terminal bus, depan tu ada 434. Ini ada proper ferry ke apa? Heading to Dubai. Batam. So this is the punya ni. dia tak kawan abang. Nampak kau tengok macam bodoh lagi. This is ni lah dia punya ni. Dia punya buah tu ada rumah tu ni. Ini ada session ni lah. Okey, inilah dia Bandar Maharani, Bandar Diraja, Bandar Muar. That is the famous tower dekat sana tu, nampak tu. Kita orang dah sampai Muar. Go straight, then turning right. Turning right. Make a full U-turn. Make a full U-turn. Muar menyambut dengan suasana santai. Roda berputar, semangat membara. Dengan kawan di sisi, hati pun tenang. Misi makan-makan, jom masih tetap diikat di hati.
ke cara Kari kambing muar ni macam menarik. Kau pernah makan ni? Boleh ramai kan. Ni bakor-bakor salai-salai ni. Sekarang ni kau semua dah jadi macam gastronomic Oh. destination. Tapi adik dia original tu kan? Adik original ke dia orang from outside? Kami. Itulah nak kata a lot of young people are coming back and opening up all these trendy places lah. Jangan fakers sudah. Yalah, takut The kadang-kadang. difference between the one yang open up to cater commercially dengan yang kita macam yang tempat Trafiknya lah. yang locals go to. There's two different things. Kita always nak go for the original one kan? Everybody wants to do Authentic, that. authentic. But at the end of the day, we're testing whatever is available lah. We go straight to the day, eh? Go straight. Go straight to the, I mean, we go straight to the warung kilat first, eh? And then we see we can get a cup of ni, glass of that pear petang tu ke? Petang je. Malam. So nak setahu again. Oh. The pear ni kat tepi-tepi ni bukan kat sini ya? Ya. Kau duduk. That one lah. That one lah. Right. I think this is one right? That one. Yeah. Kau duduk lu kan boleh tu. I remember. Baru boleh ingat tu. Yeah, aku ingat kat sini tempatnya. Rana. Okay, next stop nak makan kita akan kat sini pula. Dia dua kedai je. Dua kedai. Tapi manis sangat lah. Tak baik, kosong. Go straight, eh? Go straight. Aku ikut Waze ni. Abu Bakar Hanifah mi Bandung sedap. Ini yang the famous lah. Kita ni kan, kita nak makan kan? Ya, dan kat situ kita nampak tu Abu Bakar Hanifah. So that's the next target lah next time. Nice place, sial. Nice houses, sial. Boleh best. Oh, dia. Empat hati satu tujuan. Di Muar Lama penuh kenangan. Jalan berliku namun damai terasa. Kita jejak sejarah, rasa dan budaya. Ni rumah P Ramli je. Betul lah. Ni straight je. Sayang, Jol. Okay guys, kita dah sampai dekat Asam Pedas Kilat. Warung Kilat, sebuah restoran yang mempunyai suasana kampung. Papan tandanya boleh dilihat melalui jalan ke dalam melalui lorong kampung yang kecil. Namun restoran kayu ini mempunyai masakan warisan rasa asli yang tiada tandingan. Sampai juga. Apa khabar bang? Makan dengan lelaki tu banyak dengan saya dah nak kenal dia. Ha? Tak ada. Datang semata-mata untuk ni. Ya. Berangkat. Nak kepala dan kita beri sedikit. Nak tengok macam besar ni kepala. Ni bawa gadget. Dia dah cukup ni kan. Okay, kali ni kita orang berempat. 1, 2, 3, myself. Kita orang sekarang berada dekat Warung Kilat. So these are the items yang kita dah order. So kita minta orang lokal sini yang tolong introducekan. So please. Ikan bekuk glama goreng. Wow. Freshly buat bila kita sampai. Telur ikan tenggiri, ketam masak lemak. This is shoe horse crab or belangkas in belangkas. Malay. The crab. Lobster lobster lah. Dah galak lah. Medium lobster. Whatever they call it. Ni tak tahu. Freshwater lobster. Ni kepala ikan je nahak. Tapioca leaf and Cobi lah nak cerita. ulam-ulam as usual. So shall we? Okay, Boleh, baca doa sikit bang. We go for prayer first. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. dikit. Okey, jom makan. Mana abang gitu? Bang, makan bang.
Ni telur hamba tak ambil ni. Telur Tapi papua tu dah jual kan. Tak boleh makan dengan the dry lah. Apa? Papua. Oh, Bukan tak boleh makan. Orang tak boleh masak. But I was so Sabah really keen on that tau. Sabah kan. Jadi dia love papua. Daripada ada ikan papa. Oh, ikan papa ni ikan yang gemuk. Dia beriung ikan lori. Oh. Kau makan? Ni apa sebut apa fugu. Kalau abang tu yang ni adalah belangkas. So yang mana tak tahu macam bentuk belangkas, macam ni dia. Dia love kan. Dia punya poison tu kecil dia urat dia tak kena tarik kan. Macam surat prawn punya tu kan. Kenur ni. When was the first time kita datang tu last year? Apa? Jun. About same time ke apa? Later. Kan trip bilang apa? Kan trip bilang apa? 2 tahun kan? Bulan apa? Lepas air. Dan makan tu. Before Bulan 6 tu. Before Just after dia ni kita pergi kan balik. Oh ya. Kita pergi sebelah tengah KL. Ya. Kau jadi lepas kau balik sakit dah. Ni kira second time lah apa ni. Kalau dia balik ni pergi jaga. Padahal buat hal dulu. Cuma makan ubat kotor dia. Dia nak boleh makan tu kan? Maka tu dia pun makan letak. Dia macam telur ketam dia. Ini kena ketam ni, ada ketam ni. Dia ada kepala dia ni. What actually your ni? Diagnose. Get rid of. Tak ada pun. In terms of food. Ni tak ada. Good. Kita balus semua lah. But I do have to makan. Sudah kita buat last kali. Ni ikan gelama goreng. Fresh recook tadi. Tuan sampai baru masak ni. Garing-garing. Telur ni. Ambil. Oh. Dia ambil ketul besar tau. Oh, Tak tak apa apa. tau. I'm not really a fan of this lah, but bila ada ambil, makan lah. Tak boleh. Ini dia seperti wajah telur kan. Apa tak terasa besar. Giri. Ada yang besar dia macam mama. That's nice lah. For them, semua, if you want to jual telur, you must remove it as carefully as possible to get the whole Set kan? set. Dia asam pedas kan? Nanti jual by set. Asam pedas? Dah tergini kan? Asam pedas telur tenggiri. Kita ikan boleh makan tu. Kan? Tu yang persoalan tu. Ketam. Ikan apa dia nak? Cenak. Bisa cenak. Sambil pekol cenak. Sambil pekol cenak. Kalau cenak. Buat dia berapa ni? Tapi betul. Kan dapat 3-4 lagi tak? Tak, lepas ni kita pergi masjid. Jom, Lepas jom. masjid, Kena lay dulu lah. Kena pair dulu lah. Pair. Kena pair dulu. Then we go to masjid. Then let jap. Then we go back. then kita pergi ke Tanjung. Rojak sotong. Oh, Rojak sotong goreng. just nice ni. Tak boleh makan banyak sangat. Nanti kalau sedap kenyang. Ya. Oh, 44. Tipu lah tak? Betul. Are you mad or what? Cepat. Telong lah. Aku dah kadang hari mata dah kencop tu dah. Tidur ni. Makan masjid, jangan tidur. Bukan luar ni, belakang yang ada ke laut. Ada apa ni? Macam gazebo lah. Kau ada bagi tak? Suasana kat tepi restoran ni memang best gila. Dia macam very windy. Lepas tu itulah nampak macam pokok kat tepi ni. Environment best gila. As usual pada kita tak habis lagi. Pergi teluk ke Tapang je. Mission kita kali ni nak cari buah pear is it? Jus.
pear juice. Oh, minuman Which buah. we couldn't find in any other place. Only here. Boleh jumpa dekat Muar je buah pear juice ni. Buah pear, air juice pear. Oh, dah nampak dah signage kat sini. Oh, just next to the tower je, clock tower tu. Okay, kita cross the road nak pergi yang belah sini punya air untuk dapatkan pear juice ni. So this is the famous pear juice dekat Muar. Yalah. Jom, one is. Seorang satu cup. Bos. Kasih kecil dulu lah. Kita dia perlu. Tak lah, bawa je. Tahan ke? Saya dulu bang. Okey bang, terima kasih. Tak nak? Okey, aku ambil ya. Memang refreshing tu. Location dia kalau nak cari tempat ni tu dah. That's a tower. Kau nampak kedai Chip Hang ni. So dia dekat bawah ni je. Di tengah bandar, jus pear ternama. Sejuk, segar memang utama. Bawa pulang sebotol 2 sebagai buah tangan kenangan berharga. Thank you Abang Selebong. Okey, hari ni kita dah sampai ke Masjid Muar yang famous tu. So this is the mosque. Kalau korang tahu, dekat sebelah ataupun seberang sungai ni ada twin dia. Itulah Masjid Kembar Muar. Through the stillness, the clouds drift high. Thoughts like breezes whisper by. Endless waves of a calm blue sky. Nice view daripada tebing Sungai Muar. There is a masjid across the river. And then here we are today. Masjid Nabi Muar. I'm all about words. With all the brothers. Sounds like you're envisioning an instrumental piece that truly captures a calm. Beachy ambience, since this one's not about lyrics, I'd suggest imagining soft finger picking on a sun-soaked guitar. Occasional melodic bends reminiscent of waves rolling ash, rolling ashore. A subtle pock of beat could mimic the rhythm of distant tides. Let the absence of vocals create room for the guitar to tell its own serene story, simple, tranquil, flowing like the ocean breeze. If you ever feel like pairing lyrics with that vibe, Apa seluruh nama tempat ni? Tanjung. Okay, basically kita lepak kat Tanjung Muar. So kita akan kena Kai Cikang dan juga Rojak Petis, yes. I'm all about words. It sounds like you're Kalau kakak, every time aku order le cikang. instrumental Aku cakap saya tak nak ais. captures. Saya nak awak pakai ais macam ABC. Dia layak ke hang?
Tengok lah, kata lah. Dia ada, dia tak ada. Nanti dia tak ada kan. Itu blender kan. Dia ting. Kalau dia buat ini dia lah. Aku jarang working on the tea kan. See this whole thing, no? You just go there. I agree kan? Yeah. It's not very like that. Tenda yang sudah buat action. Kalau tenda yang kata suka tu, kita Macam jana. Oh, sotong dia sotong nipis Tak, dia bukan sotong. Sotong yang sotong gilik. Sotong gilik tu kan? Sotong yang basah tau. Dia sotong kering misalnya. Sotong kering, apa yang gilik tu? Macam lala plastik tu. Kalau beli kat Siam tu ada sotong gilik tu kan? Ni, sebab Oh, contoh dalam plastik tu macam ikan macam tisu. apa tak? Apa nak? Jana. Dinamnya. Tak apa dah buat, dia sudah kenal. Aku tak apa. Aku boleh pi. Pasal dia yang sotong tu kita bakar. Aku tak jumpa ke sotongnya dulu. Ni dia nipis ni berat. Kita ingat ni. Nampak depan nipis ni. Ambil ni. Ni. Ha. Try ambil ni ya. Ha. Kita kena try tu, makan di sini balik mana kita try. All the three Okay, our last stop supposedly yang ni kau apa ni? Elephant hot coffee. Elephant meat. Peanut butter. Kau ambil apa ni? Shake something. And then kau tahu tak? Coffee shake. Yang ni aku ambil butter kaya. Ambil apa right? Roti bakar. Roti bakar kan? Kopi Cina. Kopi Cina. Aku as well ambil hot mocha. Tapi supposedly to be our final punya meal for the day. Boleh singgah untuk di Bandung. Kalau Bandung. Apa dia? Di Bandung. Jangan tak marah. Dengar tu. So mission makan di Muar dah hampir selesai. Tapi sebenarnya diorang ni ada lagi plan lain. What do you have there? Mungkin nak berhenti tengok Is it kupang or duku? duku. What is that? Duku apa tu? Dia bilang Is it duku bro? Duku right? Duku right? Okay, yes. Duku. Alright. Is it good? duku 3 kilo RM20. Dia angkat tangan dah. Kita berjalan je. Nampak ke duku? Duku Tanjung Keding. Kita tekan tester dia. Okey. Apa lagi bungkus lah? Yang ini biasa 3 kilo 20, yang ini 3 kilo 25. Can we try one? Oi, dia jauh dia. Halal kan? Lagi ini minggu habis sudah habis. Ni musim dah habis kadang-kadang. Habis lah ini kan. Lagi jauh. Banyak tau. Apa boleh makan ya? Apa makan? Apa bang dia sebelah? Sekali. Ni hasil terlepas. Nanti. Okay, thank you. Tenang bawah tu. Tenang je. Tak buka. Akhirnya kami pulang. Hati terisi, kenangan bersama, senyum pun bersemi. Dengan setiap rasa, setiap detik, trik makan-makan dekat Muar ni memang epik. Terima kasih sebab menonton video kami sampai habis. Jangan lupa like, share dan subscribe dan jumpa anda semua di video kami yang akan datang. Bye!